Hai semua, selamat datang ke penerangan kita hari ini. Korang pernah tak tengok hamster yang berlari laju sangat atas roda tu, tapi tak ke mana-mana pun? Sebenarnya, macam itulah realiti harian ramai peniaga kecil dekat luar sana. Memang perah keringat dari pagi sampai ke malam, tapi bisnes masih ditakut lama. Jadi hari ni, kita nak rungkai benda ni. Kita nak tengok macam mana kita boleh tukar roda hamster yang memenatkan tu jadi satu plan induk yang betul-betul kukuh menerusi analisis mendalam tentang inisiatif perkhidmatan mata surah. Kita nak bina perniagaan yang bukan sekadar cukup makan, tapi yang betul-betul boleh berkembang maju. Okey, jom kita selami isu ni. Ada satu mitos besar yang selalu sangat kita dengar, asalkan kerja keras, mesti akan berjaya. Bunyi macam betul kan? Tapi realitinya, untuk usahawan mikro, terutamanya dari golongan berpendapatan rendah, kerja keras yang malam tanpa arah tuju yang jelas ni sebenarnya tak menjamin duit masuk poket pun. Ia cuma menjamin satu benda je, keletihan yang melampau. Ini satu paradoks yang kita kena faham. Usaha yang tinggi tak bermaksud pendapatan tu akan stabil. Untuk peniaga kecil atau pekerja bebas, tenaga yang diorang curahkan tu ibarat mencurah air ke daun keladi kalau tak ada sistem. Diorang ni memang bermotivasi tinggi tau. Motivasi tu bukan isu pun. Tapi tanpa peta jalan yang betul, berlari atas treadmill ni cuma membazirkan tenaga tanpa bawa diorang ke mana-mana garisan penamat. Jadi untuk penerangan hari ni, kita ada peta perjalanan yang cukup ringkas. Kita akan tengok tentang perangkap usaha bertahan hidup, mengapa kerja keras gagal, pelan induk 4 langkah, pelaksanaan berpandu dunia sebenar dan akhir sekali, membina ekosistem berdaya tahan. Jangan risau, kita akan kupas satu persatu dengan cara yang paling logik dan mudah faham. Alright, jom kita terus masuk ke bahagian pertama, perangkap usaha bertahan hidup. Cuba bayangkan macam ni, seorang peniaga makanan dari rumah yang bangun seawal 4 pagi setiap hari. Bukan nak kejar banglo mewah pun, tapi sekadar nak teruskan hidup. Masalahnya, bayangkan tukang masak yang cuba nak masak, ambil pesanan, jadi juruang dan basuh pinggan serentak, tapi tanpa menu yang tetap. Itulah situasi sebenar yang berlaku. Bila tak ada kejelasan bisnes, tak ada struktur jualan dan asyik terkejar-kejar buat 1000 kerja dalam satu masa secara membuta tuli, ini memang resepi paling sempurna untuk burnout. Benda ni terus bawa kita ke bahagian kedua, mengapa kerja keras gagal. Macam saya cakap tadi, golongan ni memang dah cukup rajin. Diorang tak perlukan ceramah motivasi dah. Apa yang diorang perlukan dan apa yang sebenarnya hilang adalah sistem. Tanpa sistem, kerja keras tu jadi macam tekaan membuta tuli yang tak berkesudahan. Dan di sinilah perkhidmatan Mata Surah mainkan peranan. Kena ingat tau, ini bukannya program latihan biasa kat Dewan tu. Mata Surah ni bertindak sebagai kompas bagi plan induk yang betul-betul praktikal kepada wira-wira peniaga kita ni. Supaya bisnes harian yang rapuh tu boleh jadi satu operasi yang stabil dan boleh diharapkan. Seterusnya, kita beralih ke bahagian ketiga, pelan induk 4 langkah. Macam mana sebenarnya rupa pelan induk ni? Okey, cuba bayangkan kita tengah bina satu rumah yang selamat, yang kalis ribut. Kita mesti mula dengan asasnya dulu kan? Iaitu kejelasan perniagaan, kita kena tahu betul-betul apa yang buat duit dan apa yang tak. Lepas tu, pintu utama pula. Rangka kerja jualan mudah, maknanya cara nak tarik pelanggan secara berterusan. Lepas tu kita letak papan tanda, tawaran dan kedudukan. Barulah orang faham apa yang kita jual. Dan yang terakhir, pemeriksa bangunan, iaitu pelaksanaan berpandu. Ini panduan langkah demi langkah, nak pastikan rumah tu tak runtuh. Nampak tak? Tak perlukan istilah perniagaan yang pening-pening. Cuma guna logik akal je. Ini bawa kita ke bahagian keempat, pelaksanaan berpandu dunia sebenar. Sekarang, macam mana kita nak sampaikan plan bina rumah ni kepada makcik yang jual nasi lemak kat depan rumah tu tanpa peningkan kepala dia? Mata Surah faham sangat yang bagi buku tebal ni memang takkan jalan. Sebaliknya, diorang guna kumpulan sokongan kecil dengan peniaga lain supaya tak ada siapa rasa kesorangan. Diorang guna cara mesej yang cukup mudah macam WhatsApp je. Dan yang paling best, ada pemantauan berterusan kat lapangan yang wujudkan gelong tindakan kepada hasil. Buat perubahan sikit hari ni, nampak hasil esok. Memang automatik kekal semangat nak berniaga. Dan akhir sekali, kita masuk ke bahagian kelima, membina ekosistem berdaya tahan. Alright, sekarang jom kita zoom out sikit dan tengok gambaran yang lebih besar. Bila kita berjaya stabilkan satu perniagaan, lepas tu 10, kemudian 100, kita sebenarnya tengah bina satu komuniti yang sangat kuat. Ini model perkongsian di mana semua orang menang. NGO bertindak sebagai penggerak, syarikat-syarikat korporat pula salurkan dana. Dan usahawan mikro kita ni, dioranglah yang rancakkan ekonomi. Ini adalah satu ekosistem mapan yang direka untuk bertahan lama, bukan setakat harapkan dana bantuan amal yang sekejap je habis tu.
Benda ni memang sangat selari dengan matlamat kelestarian masa kini. Untuk sosial, ia terus bantu basmi kemiskinan dengan beri pendapatan yang stabil. Untuk alam sekitar pula, bila operasi dibuat secara digital, maknanya kuranglah pembaziran kertas dan lebih cekap. Dan dari segi takbir urus, sistem ni sangat telus. Setiap kemajuan tu boleh diukur. Nampak ringkas tapi impaknya memang sangat maksima. Jadi, beza sebelum dan selepas tu memang ibarat langit dengan bumi. Daripada satu keadaan yang huru-hara, peniaga selalu letih dan risau pasal hari esok, Mata Surah ubah semua tu jadi satu ekosistem kehidupan yang lebih berstruktur. Pendapatan mula stabil, bisnes boleh dikembangkan dan tak ada lagi main teka-teka sebab semuanya dah ada panduan yang jelas. Sebelum kita tamat, cuba korang fikirkan sejenak. Apa sebenarnya akan jadi pada ekonomi dan masyarakat kita secara keseluruhannya? Bila kita berjaya ubah individu yang dulunya panik nak teruskan hidup kepada pemilik perniagaan yang tenang, teratur dan stabil. Bayangkan potensi luar biasa yang kita boleh cipta. Terima kasih sebab luangkan masa dengan penerangan hari ini. Terus belajar, terus bertanya dan kita jumpa lagi.